Yo guys, sekarang masanya kita dah tunggu lama tau. Aku tak sabar. Kita akan pasang kita punya Advan GT dekat GR Yaris. So ni lah dia guys, kereta aku. Dan kita dah pakai je biasa, korang dah tahu kan, aku buat PPF dan segala benda. But apa yang baru dalam video ni, kita akan pasang rim dan juga tayar. Korang tahulah aku pakai tayar apa. So sekarang ni dia tayar yang kita akan pakai. Bunga dia macam ni, korang boleh nampak. Tapi tayar ni dia special sikit tau. Dia basically dia semi slick. Dia punya tread wear dia adalah 200. So dia almost like sticky punya tyres lah kalau dia cukup haba. And size yang aku dah ambil dekat sini, sebelum tu korang kena tahu jenama dia dulu. So ni adalah tayar daripada Bridgestone Potenza, famous juga, RE71 RS. Specs yang aku pilih dekat sini untuk pasang dekat aku punya rim 255, 35 dan juga saiz dia adalah 18 inci. Still lagi sama, but lebar dia dekat sini 255. Kalau ikan tayar ni dah tak ada stok sangat dah. Ini pun last dah ni aku dapat. And lug nut aku kena bagi tahu juga. So lug nut dekat original kereta ni tak boleh pakai dekat rim Advan GT aku. So nak tak nak memang kena cari satu lagi lug nut extra yang boleh fit. Sebab yang dekat original dia tak boleh pakai yang stok. So nak tak nak memang kena beli satu lagi extra. Sebab yang ni basically dia punya dalam tu dia curve sikit. Nanti aku akan tunjukkan kenapa lah kan. Alright, Lalang tunjuklah dekat korang kan. Satu, so ni adalah dia punya lug nut. Dan kau nampak dia actually curve tau. So kalau yang kereta aku ni dia basically flat. So that's why aku cakap yang ni tak boleh masuk dekat aku punya rim biasa. And yang aku pakai dekat sini pun dia bukan original race lah. Sebab original race dia akan lagi mahal. So kita ambil yang at least dia bukan aluminium. Yang ni besi. So that dia tak mudah patah ataupun tak mudah tercabut. So tu yang penting. Kebanyakan orang ambil aluminium kan, nak bagi dia ringan. No, jangan ambil risiko. So inilah tayar yang aku akan pilih. Jom kita pasang dekat kedai Kanta ni, right? So let's go. Alright guys, ni dia rim yang aku cakapkan tu. But ada satu benda yang aku belum explain lagi dekat korang. Since aku baru je beli rim ni dan juga aku dah buat sikit dekat rim ni, contohnya macam coating, dan aku pergi dekat kedai contohnya macam Kakak kan. So dia buat specialist juga untuk detailing dan juga protect rim yang mahal contohnya macam ni. Dan dekat dalam ni kalau kau nampak, dia sebenarnya dah letak PPF tau. Nampak? Korang tengok dekat sini, dia dah ada PPF special untuk lindung dia punya surat beranak ni. Dan kau nampak dia sebenarnya lagi berkilat lah. Dulu kau nampak masa aku mula-mula beli dah berkilat, tapi yang ni dia lagi berkilat. So that kalau nak basuh ke apa ke, dia tak lekat kotoran kat sini. Alright, so jom kita pasang. Alright guys, korang dah ready ke nak reveal Advan GT dekat kereta GR Yaris nampak macam mana? So let's go. So inilah dia guys, Advan GT Beyond yang ada bila korang letak dekat kereta Toyota GR Yaris. And dia punya looks totally dah berubah dah. Tak ada lagi dah looks yang standard yang korang akan nampak. Dan kali ni dia buatkan kereta ni lagi handsome lah dan juga kemas macam yang korang nampak. First, aku akan belanja korang every angle kereta ni nampak kemas lah. First, kita tengok dekat bahagian belakang. Daripada belakang korang boleh tengok dia sebenarnya akan lagi wide sebab
tayar ni dia actually keluar sikit, tapi sebenarnya dia flush je. Bumper dia tu je yang macam tajam ke dalam sikit. So that's why daripada belakang korang akan nampak dia wide gila tau. Dekat bahagian tepi pula, ni orang kata quarter kot. Kalau angle ni korang boleh nampak dah, stand dia sebenarnya memang betul-betul agresif. So ni lah angle yang usually aku suka dan juga nampak kemas. Bahagian depan korang boleh tengok juga angle macam ni, memang expose dengan tayar bahagian depan macam tu kan. So itu yang kita nak buat untuk sebuah kereta JDM tau. Bahagian side kalau aku tunjuk macam ni, lain macam guys kali ni. Aku suka betul lah dengan rim Advan GT ni. Kenalah dengan aku punya caliper, tapi kita akan cakap lagi nanti. Alright, so bahagian sini pula korang boleh tengok macam mana dia punya looks. Dia buatkan depan ni nampak lagi agresif dengan yelah tengok bumper macam tu, and ada scoop dekat bahagian depan ni buatkan kereta ni nampak really sport lah. And last, dekat bahagian depan, so ini dia guys, bahagian depan tak nampak sangat expose tayar dekat situ. Maybe sebab dia tak cukup wide and mungkin cover bumper depan ni dia betul-betul tutup. But korang boleh tengok lah tayar dekat situ dia keluar sikit. Nanti aku akan explainkan satu-satu. First, korang kena tahu juga nak dapatkan setup macam ni tak mudah. Aku buat research banyak kali juga, and aku tanya a few friends, termasuklah orang yang korang komen sangat-sangat dekat dalam komen. That is Kakal. Aku pergi dekat kedai dia just untuk buat PPF dan juga coating. So dia bagi nasihat lah tentang tayar dan juga fitment yang aku patut pergi. And aku dengar nasihat dia dan juga aku tanya lagi pendapat kedai. So ni adalah setup yang paling sesuai sekali untuk kereta aku yang sekarang ni tak pakai sport spring ataupun lowered. Alright, first kita nak cakap dulu adalah Fazli. Tayar ni ataupun rim ni dia terkeluar tak daripada fender. Daripada jauh korang mungkin tak nampak sangat, tapi kalau kau tengok daripada side macam ni, dia actually terkeluar sedikit. But dia sebenarnya flush je kalau ikutkan. And kata kedai tu, kalau aku rendahkan pakai sport spring, dia akan lagi masuk ke dalam. Sebab suspension ni, setup ni, dia actually akan masuk ke dalam bila akan rendah sikit. So that's why dia kata setup ni just nice je untuk letak dekat kereta GR Yaris. So rim aku ni, dia punya wide is actually really wide lah. Dia actually pakai 9.5 JJ. Means korang boleh run tayar sewide yang korang nak. Tapi limitation dia cumalah kereta ni sahaja. Sama ada kereta ni ada fender yang cukup besar untuk korang punya tayar dan juga korang punya rim. So ada juga isu yang aku hadap dengan setup macam ni. Contohnya, aku risau kalau tayar ni sebenarnya akan drop dengan fender tau. So macam yang aku tunjukkan tadi kan. So tayar ni actually dah nak terkeluar sikit. So kalau dia ada play dekat situ, takut dia terkena fender. Tayar aku ni dekat sini dia pakai diameter 255 dan tebal dia 35. Dia punya size adalah 18 inci. So it's quite nice lah untuk run setup ni. Dan terbukti lah sekarang memang korang boleh pakai. Ni adalah maksimum yang korang boleh pakai tau. And tengoklah dekat bahagian dalam rim ni pula bila pasang rim macam ni. Kau kena tahu juga, kau kena tengok juga that is dia punya rotor dan juga caliper. Lepas tak untuk korang punya rim? So dekat sini 18 inci. Normally kebanyakan brake akan lepas. Tapi untuk sebuah kereta performance ada juga yang tak lepas. So aku punya caliper dekat sini sangkut ke tidak, banyak lagi ruang kau dapat kat situ. So dia macam like satu jari ruang untuk actually clearkan caliper ni. Dan disebabkan rim ni adalah Advan GT, dia banyak ruang tau, nampak? Dia curve dekat sini kan, so dia bagi ruang dekat kita punya caliper. Rotor, tak silap aku dia run 365mm. Wide enough untuk aku actually pakai. But mungkin di masa akan datang kalau ada chance kita akan upgrade kepada yang lagi besar sikit-sikit kan untuk model ni. But overall setup aku akan cakap kereta ni really nice. Antara benda yang aku patut ceritakan dekat korang, isu yang aku hadap sebenarnya ni, nampak ni. So center ni ataupun orang panggil drive shaft sebenarnya, kalau secara kasarnya, dia sebenarnya agak senang untuk berkarat. So dekat sini sebenarnya asal dia berkarat tau. Aku tanya Kakal, since rim ni dia tak ada center cap, dan korang boleh nampak dekat situ dia langsung tak ada hook. Yang mana kalau aku letak center cap,
dia akan lekat. So kalau aku letak center cap dekat sini, dia tak akan lekat sebab dia tak ada hook untuk tahan daripada center cap tu keluar. So itulah dia isu yang aku hadap. And bila berkarat macam ni, aku suruh kedai tu just spray je. So dia nampak lagi kemas lah. And boleh run dengan rim yang tak ada cap. Sebab rim ni memang aim untuk track. So track tak akan pakai punya center cap dekat sini. Sebab memang akan tercabut lah, since memang kita betul drive and lenjan. So ada most of the time akan tercabut. So that's why. Nampak dekat sini. Bila spray dye hitam, dia nampak lagi nice. Next, kau pasang tak warna silver ataupun warna kelabu kat sini? Ni adalah dia punya center board. So center board ni dia sebenarnya kecil sikit. So since rim ni, kalau kau nak tahu lah kan, dia sebenarnya boleh pakai dekat mana-mana PCD yang ada. So dia standard basically. So dia akan run bore tu besar untuk orang fit dekat mana-mana kereta. Itulah kenapa dia punya center board tu dia lagi besar. Senang nak kacuk dekat mana-mana kereta. Korang kena tambah aja dia punya orang kata center board dekat sini untuk fit dekat korang punya kereta. Ni yang wajib korang tahu tau. And aku dah pilih nut ataupun lug nut daripada Race. Dan ni adalah stainless steel, dia bukan aluminium, so that dia tak mudah kepak, mudah loose. Sebab aku tak pernah hadap, tapi aku tengok banyak sangat orang actually ada masalah macam tu. Walaupun dia ringan, dia sangat fragile, sangat mudah loose, sangat mudah untuk patah. So tu yang aku tak suka. But one thing yang korang kena tahu sebenarnya adalah dia punya pengalaman bila bawa kereta after tukar rim. Apa usually yang korang akan hadap sebenarnya ataupun korang rasa perubahan? Pertama sekali lah kan, kalau korang upkan spek rim korang, contohnya macam lagi lebar ke, lagi besar ke, satu benda yang aku always perasan adalah steering punya berat. Usually dia akan lagi berat. Nak tak nak memang dia akan berat tau. So dekat situ korang kena aware. Kadang-kadang korang kena lower your expectation untuk dia punya steering akan lagi berat. Kat sini asal dia memang dah berat dah. Tapi bila dia tukar, dia actually aku tak perasan slight different pun between dengan yang sebelum. Mungkin sebab tayar ni baru lagi, so dia tak grip sangat. Once dia dah grip nanti, mungkin masa tu aku akan rasa berat. Mungkin aku dah terbiasa kot dengan dia punya steering ni. Actually it's quite heavy. Make sense untuk sebuah sports car sebab ni bukan kereta yang korang bawa hari-hari. Lepas tu dekat bahagian belakang kereta ni, actually ada isu yang sama juga yang aku hadap. That is dia punya center cap dekat belakang ni akan tak ada. So dia akan expose internal dia ataupun dia punya drive shaft ni kan. So since kereta ni all wheel drive, dia akan ada drive shaft yang terjojol keluar. Kalau untuk normal car yang tak ada ataupun front wheel drive je, benda ni akan flat tau. Tapi yang ni disebabkan dia all wheel drive. And size dia korang boleh tengok dekat situ 18 inci dengan rotor 320mm. Belakang ni dia tak besar sangat, dia kecil je. Make sense untuk semua kereta sebenarnya style macam ni. And dia punya caliper belakang pun tak besar, so dia banyak gila space dekat situ. Korang boleh nampak kan, aku boleh like 3 jari kot aku boleh letak. Tapi aku tak nak sentuh sebab aku takut dia panas. So ni adalah setup yang korang akan dapat bila pakai Advance GT dekat korang punya GR Yaris. Sekarang tengah musim orang beli GR Yaris, aku tengok ramai sangat orang beli kereta ni. Aku tak tahu kenapa, but kalau korang tengah planning nak beli rim untuk kereta GR Yaris korang, ni lah setup yang korang akan dapat kalau pakai Advance GT lah. So far aku puas hati lah dengan setup yang aku dah buat. Aku minta nasihat juga daripada orang untuk dapatkan setup yang aku nak. Sebab sebelum ni aku run macam like really random and tak terlalu spesifik. But kali ni aku bagi tahu dekat korang specs, proses dan juga apa yang korang kena ambil kira untuk dapatkan setup macam ni. Sebab kali ni aku betul-betul particular tau, betul-betul detail aku tanya pasal rim. Sebab kali ni aku nak setup yang aku memang dah lama nak sebenarnya. Kalau kan sikit lagi, macam like 90% lah. Aku kalau boleh nak 100% setup yang aku nak, dia lagi meaty, dia lagi tebal. Tu yang aku nak tengok sebenarnya. But mungkin korang perasan kekurangan aku punya setup ni. So kita explain. Kalau korang perasan, kereta ni kekurangan dia adalah dia terlalu tinggi. Walaupun dia sebenarnya dah rendah dah tau, daripada kereta biasa yang ada dekat luar sana. Ada tinggi juga gap dekat sini. Aku tunjukkan dekat korang, 4 jari boleh masuk kat sini. Lagi depan pula, depan aku rasa macam still 3 jari setengah lah yang aku boleh muat dekat depan ni. So apa yang kau akan buat Fazli dengan setup macam ni kan? In future kita akan cari suspension, tapi pada masa sekarang
aku nak kereta ni boleh pergi dekat mana-mana, boleh masuk rumah, boleh pergi dekat mall, so that dia tak scrape bahagian tengah dan juga bahagian depan. So ya, kita akan run macam ni dulu sebab kita belum lagi ada skirting dekat depan ataupun side skirt ataupun diffuser dekat belakang. So tu benda kena jaga-jaga sebenarnya. Dan aku dah survey-survey dah, nanti kita akan buatlah satu-satu. Setakat ni rim dengan tayar dulu. So berapa kos buat semua benda ni, Fazli? Korang dah ready ke? Aku tunjukkan dekat korang berapa dia punya damage. Oh, sakit mata juga sebenarnya kalau tengok kos ni untuk rim setup macam ni. Ni tayar je tau yang aku ceritakan dekat korang, alignment dan bagai. So ni hanya tayar sahaja dan juga alignment. Right, so untuk tayar ni saja adalah Bridgestone Potenza 71 RS. Dan kos dia untuk skeping ni saja RM1,300. So tu hanyalah dia punya tayar sahaja kan. So bila darab kepada 4, dia jadi RM5,200 dekat sini. Lepas tu balancing dan sebagainya free, alignment pun free, dan juga dia punya lock nut set tu RM140. Center cone tu RM80. And then aku beli wiper sikit dekat situ. Total cost yang korang kena bayar RM5,485 tau. So inilah dia kos yang aku kena bayar untuk dapatkan setup macam ni. And ni pun kalau kan tak siap lagi untuk aku punya looks yang aku nak. So far macam mana? Kenapa korang tanya kereta ni sebenarnya pakai tayar yang agak pricey? Okay, since korang nak tahulah kan, tayar ni sebenarnya it's quite orang kata sticky lah untuk tayar road Malaysia ni. Sebab kereta ni dia pakai compound yang agak senang untuk buat, ataupun dia memang pegang lah. Korang tengok batu-batu kat situ, cacak je kan, pegang dekat situ. So tayar ni tayar yang selalunya orang pergi dekat Sepang ataupun guna untuk track. And dia tak se-track hardcore pun kan, dia ada lagi hardcore sebenarnya. Tapi ni adalah the closest untuk korang run street tire dan juga track tire. Even though ada ramai je orang recommend cakap kereta ni, tayar ni tak sesuai pun untuk run full track. Memang aku bukan nak run full track pun, aku just nak looks yang aku nak je. And aku bukanlah nak kejar masa 2 minit 19 saat, tak adanya. Aku memang like really to have fun and nak look good je dengan aku punya kereta. Nak setup yang aku kejar. So inilah dia setup yang aku kejar untuk kereta yang aku dah beli ni. Alright, so jangan hentam dekat aku lah, kata Fazli, alah kau ni bukan main track pun. So benda-benda macam tu aku tak kejar, sebab dia lebih kepada korang punya sendiri, individual punya kepuasan kan. Inilah aku punya individual kepuasan. So inilah yang aku pergi. But disebabkan dia punya track ni quite agresif, korang boleh tengok dekat situ, aku tunjukkan dekat korang. Nampak? Ui, nampak gemuk guys, nampak niti betul kan. Ya, aku suka and aku puas hati. Okay, yang penting aku puas hati. Kereta ni pun nampak sangat-sangat handsome. Okay guys, sekarang korang komen dekat bawah apa lagi yang patut aku masukkan dekat kereta GR Yaris aku ni. So far aku puas hati, aku suka, dan juga yang penting sebenarnya, aku enjoy buat semua benda ni and tahu semua benda ni dan juga share dekat korang semua tau. So ya, komen dekat bawah apa lagi yang korang rasa aku patut buat. And aku sangat thankful dekat orang yang komen, yang bantu aku setup apa yang patut aku run, siapa yang patut aku tanya. Korang memang orang kata bantu aku lah, sangat-sangat bantu. Komen lagi so that aku dapat belajar lebih lagi daripada apa yang aku dah buat sekarang ni. Alright, so macam biasa guys, leave a like, subscribe, so something, keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Puas hati je. Esok lagi.